Okay, Assalamualaikum guys. Di depan aku ini adalah Mobadeli T252X yang baru sahaja dilancarkan hari ini guys di China, di Tanchau. Dan ini adalah spek sebuah motosikal touring yang cukup sesuai lah untuk yang beginner. Yang ni memang sesuai lah untuk korang. Kalau korang tengok pada nama dia sendiri pun dah dia menggambarkan dia sebuah tracker bersasaran 250 cc dan 2 silinder guys. X ni adalah berfungsi sebagai sebuah jentera off-road. So kalau kita tengok enjin dia 31.5 horsepower, 21 Nm of torque dan slipper clutch, 6 kelajuan. Yang ni datang sekali dengan box dan harga yang ditawarkan 17,888. Korang rasa macam mana? Rancak tak rancak ke? Kita tengok sikit dia punya konsol meter ni. 7 inci. Smart. Alright. Ni daripada belakang dia guys. Sesuai lah untuk sebuah jentera touring bike yang sederhana besar ni kan. Mobadeli T252X. So lagi satu dia punya windshield ni dia fix lah guys. Cuma satu je lah ni. Kalau nak komplain pun satu je lah. Dia fix punya windshield. Okay. Lain semua ngam lah. Ada hal lah ni. Upside down. Kita nak ukur ketinggian dia macam mana guys. 820 mm. Macam mana ketinggian dia? Wah, steady guys, steady. Masih steady. Dan kapasiti tangki 18 liter. Dan lagi satu berat dia 230 kg guys. Aku duduk atas ni pun aku dah rasa shock nak riding jalan jauh pun memang sedap lah ni. Okay. Kalau korang nak dengar bunyi dia sikit, aku belanja lah. Tu silinder enjin. Ini kalau kau pandai main exhaust ni, kau rasa lagi syahdu daripada ni korang rasanya kan? Okay. Not bad, not bad. Not bad guys. Rasanya ketinggian macam 165 cm ni sesuai lah kan. Tak tinggi sangat, tak rendah sangat. Dan sesuai untuk yang berketinggian bawah 170 cm. Tak tinggi sangat kan. Ini adalah untuk korang off-road boleh, on the road boleh. Memang sempoi. Dia datang sekali dengan box ni. Ngam kan? Tak berat, mudah dikendalikan guys. Dari look, first impression dia, dia punya grafik simple but nice guys. Kemasan dia memang nice lah kan. Dengan color element yang dia gabungkan ni pun memang smart. Dengan warna biru turquoise ni aku rasa. Dan exhaust dia steel ni, stainless steel ni, tak mudah karat. Memang best lah. Tadi dindong-dindong ada cerita siap tawar menawar lagi kan. Daripada 18,888 diorang turunkan lagi 17,888. So korang tunggu apa lagi? 2 silinder enjin. Okay. Tayar, tayar jagung. Aduh wait. Smart wait, smart.
Muhammad Ali buat gila hari ni. 4 model sekali dia lancarkan.